Sejak diwujudkan, Citera sebenarnya dia dah makan kerugian dianggarkan dengan nilai 5 ke 8 bilion. Tapi syarikat yang dulunya dicop sebagai gagal dan sekarang ni dah untung. So apa yang berlaku pada Citera? Cerita Citera ni bermula pada tahun 1995. Tun Dr. Mahathir keluarkan visi 2020 in order untuk capai visi 2020. Salah satu industri yang Malaysia perlu kuat adalah wafer fabrication. Sebab kita jago dalam semiconductor back end, tapi front end kita tak sehebat Taiwan, Korea. Dan untuk ke arah tu lahirlah wafer teknologi Malaysia dan kemudian dia dikenali sebagai Citera di Kulim High Tech Kedah. Vision Tun Mahathir ni memang top, tapi masalah dia execution. Wafer fabrication business yang capex dia besar gila. Mesin kena sentiasa upgrade, teknologi sentiasa berubah. Tapi kerajaan tahu Citera walaupun rugi, sebenarnya depa dalam industri yang tepat untuk buat untung. Masuk 2021 ada plot twist. Kerajaan mencari syarikat untuk menjual Citera dan akhirnya Khazanah setuju untuk menjual Citera kepada Dinex Group dan juga CGP Fund dengan harga 273 juta. Siap komitmen capital injection sekurang-kurangnya 200 juta untuk hidupkan balik bisnes ni. Ramai skeptikal Citera untuk menjadi untung. Kita boleh nampak selepas Citera masuk di bawah Dinex, segmen teknologi terus jadi penyumbang terbesar revenue pada Dinex. Teknologi ni adalah daripada Citera. Contoh suku tahun pertama 2022, Dinex laporkan profit selepas cukai bernilai 300 juta dan 30% yang disumbangkan oleh kewangan, yang selebihnya adalah Citera. Latest 2025 pun menunjukkan masih lagi Citera mengekalkan keuntungan. Sekarang ni dah banyak progress Citera, termasuk Qualcomm dan juga Google punya production akan masuk di situ. So Citera ni nampak semakin besar di dalam industri semiconductor. So apa yang kita boleh belajar dengan transformasi Citera adalah bisnes hang boleh fail walaupun hang di dalam industri yang sangat tepat dan juga visi yang sangat tepat. Visi Tun Mahathir untuk bawa Malaysia ke arah front end chip design ni dah betul, tapi masalahnya bisnes model dan juga execution pun tak betul. Itu menggagalkan planning tu. Dan last kali kita kena cari niche kita yang lebih profitable. Citera profit bukan disebabkan oleh dia buat produk yang dilawan big brand, tak, tapi dia fokus pada niche yang ramai orang tak buat. Dulu Citera dijangka untuk menjadi kegagalan yang paling besar Malaysia selepas daripada Pewaja Steel. Ada rekod berbilion kerugian dan boleh U-turn menjadi penyumbang profit paling besar. Ini buktikan bisnes macam kita pun masih ada harapan untuk jadi profitable dengan strategi yang tepat.